So maksimum kapasiti angin yang ABMN recommend 5 PSI sehingga 50 PSI, bergantung kepada berat kenderaan korang. Korang akan naikkan balik level kenderaan korang dan pemanduan akan lebih selamat, selesa. Okey, aku nak check condition kereta dia kejap. Oh, berat juga. Ni kenderaan 4-wheel drive team. So dia memang selalu bawa barang berat. Kadang-kadang sampai 400 kilo, 500 kilo, kadang-kadang dekat 1 tan pun dia orang bawa untuk perjalanan yang jauh lah. So kenderaan ni dipasang dengan ABMN. So sekarang ni aku tunjuk macam mana dia berfungsi. Okay, untuk pengetahuan korang, ABMN yang dipasang pada kenderaan ni adalah secara manual. Dia cuma ada belon, dia ada hose dan dia ada tempat untuk isi angin. Okay, nak isi angin dia, bagi aku terang sikit. ABMN, bila kenderaan korang tak ada load, pastikan dalam ABMN ataupun belon tu sekurang-kurangnya ada 5 PSI lah untuk bantu coil spring ataupun leaf spring valving. Kalau dia duduk, let's say ABMN dalam coil spring, pergerakan coil spring akan terhad sikit lah sebab dia duduk dalam kan. So sekurang-kurangnya dia ada 5 PSI lah untuk bantu spring. Okay, jom kita isi. So apa yang korang buat, kena ada gauge lah kalau boleh, and then tempat isi angin, dan kita cocok je. So kita just isi. So maksimum kapasiti angin yang ABMN recommend adalah sampai 50 PSI. 5 PSI sehingga 50 PSI, bergantung kepada berat kenderaan korang. Demikianlah cara penggunaan ABMN suspension helper kit. So yang apa yang korang nampak ni untuk leaf spring system, untuk coil spring kalau ada masa aku buat lah. Untuk fully air suspension kit, yang tu aku akan buat video seterusnya lah. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jumpa korang dekat video akan datang lah. Bye.